Kita berada pada soalan 61. Ia berkata titik negatif 3, 2 terletak di atas bulatan di mana persamaannya x tambah 3 square tambah y tambah 1 square sama dengan r square. Yang mana satu radius bulatan tersebut? Titik ini telah memuaskan persamaan tersebut. Apa-apa titik dalam persamaan akan memuaskan kedua-dua belah simbol ketidaksamaan ini. Apa yang kita perlu buat ialah ganti x dan y di sini dan lihat r square bersamaan dengan apa. Jika kita gantikan x dengan negatif 3, anda akan dapat negatif 3 tambah 3 square tambah y adalah 2 tambah 1 square sama dengan r square. Negatif 3 tambah 3 bersamaan dengan kosong. Kosong square bersamaan dengan kosong. Kemudian 2 tambah 1 jadi 3 square sama dengan r square. Anda boleh kata r square sama dengan 9 sebab anda tak boleh dapat radius dalam negatif. Kita akan tahu bahawa r akan bersamaan dengan 3. Sekarang anda hanya perlu gantikan nilai x dan y. Apa-apa titik yang memuaskan persamaan berada pada bulatan didefinisikan oleh persamaan ini. Mereka kata titik ini berada pada bulatan, jadi anda hanya perlu gantikan mereka dan selesaikan r. Soalan 62. Nampaknya kita akan buat sedikit trigonometri. Dalam rajah tersebut, jika sin x sama dengan 5/13, apakah cosine x dan tangent x? Saya tak tahu jika anda sudah tengok video asas trigonometri. Jika anda belum, anda patut tengok. Cara yang paling senang untuk ingat sin, cosine dan tangent adalah dengan menggunakan akronim SOH, KAH, TOA. SOH ialah sin sama dengan opposite per hypotenuse. Cosine adjacent per hypotenuse. Dan saya akan terangkan kepada anda kejap lagi. Tangent sama dengan opposite per adjacent. Apakah maksud ini semua? Jika saya ambil sin sudut ini, bermaksud sisi bertentangan sudut ini per hypotenuse akan bersamaan dengan sin sudut ini. Mari kita panggil ini opposite. Ini adalah hypotenuse. Ini adalah adjacent kerana ia selari dengan sudut ini. Ini adalah opposite, hypo dan adjacent. Jika sin x bersamaan dengan opposite per hypotenuse,
ia akan bersamaan dengan 5/13. Jadi opposite per hypotenuse sama dengan 5/13. Sekarang kita tahu itu hanya nisbah antara mereka. Ini mungkin 10, ini mungkin 26, ini mungkin 1, dan ini mungkin 13/5. Siapa tahu? Sebenarnya ia tidak kisah. Itulah kecantikan trigonometri. Mereka hanya mahu tahu nisbahnya saja. Mari kita anggap ini adalah 5. Opposite bersamaan dengan 5. Hypotenuse sama dengan 13. Jika opposite ialah 5 dan hypotenuse adalah 13, berapakah nilai adjacent? Kita boleh guna teorem Pythagoras di sini. Katakan adjacent square. A square tambah opposite square, jadi 25 sama dengan 13 square. 13 square sama dengan 169. Jika anda tolak 25 dari kedua-dua belah persamaan ini, anda dapat A square sama dengan 144. A akan bersamaan dengan 12. A sama dengan 12. Kita tak tahu yang A betul-betul bersamaan dengan 12, tapi kita tahu nisbah opposite dengan adjacent adalah 5/12. Kerana kita baru saja kata opposite adalah 5, jadi mereka hendak tahu cosine X dan tangent X. Jadi kah? So kah tua. Cosine X sama dengan adjacent bahagi hypotenuse. Adjacent adalah 12, hypotenuse adalah 13. Jadi ia bersamaan dengan 12/13. Itulah cosine X. Dan tangent X sama dengan opposite per adjacent. Jadi opposite adalah 5, adjacent adalah 12. Jadi 5/12. Mari kita lihat mana satu jawapannya. Ia adalah pilihan A. Cosine X adalah 12/13 dan tangent X adalah 5/12. Soalan seterusnya. Soalan 63. Dalam rajah berikut, sin A sama dengan 0.7. Mari kita panggil sudut A berapakah panjang AC. Jadi kita mahu tahu itu, kita panggil dia X. Jadi so tua. So beritahu kita yang sin sesuatu sudut, kita panggilkan ia theta. Sin sesuatu sudut theta sama dengan opposite bahagi hypotenuse. Jadi sin A akan bersamaan dengan sin A akan bersamaan dengan opposite 21 per hypotenuse, iaitu X. Jadi 21 per X. Dan mereka bagi tahu kita sin
A ialah 0.7. Sekarang kita boleh selesaikan persamaan untuk X. Dan kita sudah pun siap. Jika anda darab X di kedua-dua belah, anda dapat 21 sama dengan 0.7X. Anda bagi kedua-dua belah dengan 0.7, anda dapat 21 per 0.7 sama dengan X. 21 dibahagi dengan 7 bersamaan dengan 3. Jadi 21 dibahagi dengan 0.7 adalah 30. Jadi X sama dengan 30. Itulah panjang AC kita. Jawapannya adalah pilihan C. Okey. Soalan seterusnya. 64. Agak-agak berapa tinggi lampu jalan dalam unit kaki? Okey. Kita boleh gunakan trigonometri di sini. Kita tahu sudut ini dan mereka bagi kita semua nisbah trik untuk sudut itu. Kita akan dapat cari tinggi lampu jalan itu. Jika saya tulis soh katwa, mereka beri kita adjacent. Ia adalah selari dengan sudut. Tinggi lampu yang kita hendak cari ialah opposite kita. Itu adalah tangent. Toa. Tangent apa-apa sudut akan bersamaan dengan opposite per adjacent. Dalam kes ini, tangent 40 darjah akan bersamaan dengan tangent 40 akan bersamaan dengan opposite, iaitu H per adjacent. Adjacent ialah 20 kaki. Mereka sudah pun bagi tangent 40 ialah 0.84. Sama dengan H per 20. Jadi kita boleh darabkan kedua-dua belah dengan 20. Dan kita akan dapat H sama dengan 20 darab 0.84 maaf, bersamaan dengan 16.84. Jadi hasil darab mereka kita akan dapat 16.8. Jawapannya adalah pilihan C. Okey. Soalan seterusnya. Soalan 65. Segitiga sudut tegak A, B, C digambarkan dalam rajah berikut. Apakah persamaan yang memberi nilai yang sebenar untuk BC? Jadi, ini yang mereka hendak kita cari. BC berada di sini.
Biar saya tulis Sokatua dulu. Okey, mereka kata sin 32 darjah bersamaan dengan BC per 8.2. Betul? Sin sama dengan opposite per hypotenuse. BC sememangnya opposite. 8.2 bukanlah hypotenuse. 10.6 adalah hypotenuse-nya. Ini adalah adjacent. 8.2 adalah adjacent. Maka pilihan A adalah salah sama sekali. Ini sepatutnya tangent dan bukan sin. Tangent 32 sama dengan BC per 8.2. Ini adalah sudut selari. Selari dengan 32 darjah ini. Itu adalah opposite dan itu adalah hypotenuse. Jadi A salah. Pilihan B, cosine 32. Cosine adalah adjacent per hypotenuse. Jadi cosine 32 sepatutnya 8.2 per 10.6. Jadi ini sepatutnya jadi 8.2. Ini salah. Kita pangkah. Seterusnya, tangent 58 darjah. Di mana mereka dapat 58? Mereka tahu ini adalah 32, ini 90. Jadi ini akan menjadi 180 tolak 32 tolak 90 kerana jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 darjah. Sudut di sini adalah 58. Jika kita guna sudut itu, kita perlu label semula opposite dan adjacent kita dan sebagainya. Dari sudut ini, tangent ialah opposite per adjacent. Opposite, jadi kita tulis tangent 58 sama dengan sisi opposite sepatutnya sama dengan 8.2 per sisi adjacent iaitu BC. Ini selari dengan sudut ini. Ia bertentangan sudut ini, tapi BC selari dengan sudut 58 darjah ini. Jadi kita tahu pilihan C adalah pilihan yang tepat. Jadi itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Saya harap anda enjoy dengan video yang saya buat. Sekian, terima kasih.